Dah macam PKNS dah pakai Serin. Ya, apa yang boleh kita perkatakan, sekarang ni pemain-pemain Kedah berada di dalam satu prestasi yang boleh dikatakan banggakan lah. Mana moral mereka setelah draw bersama Lions tempoh hari, ini memberikan satu tonik kepada pemain-pemain Kedah. Dan juga apa yang boleh kita katakan, Wan Jamak mempunyai satu idea yang bernas lah, mana kita mengharapkan beliau seorang jurulatih yang mempunyai idea-idea taktikal dan strategi yang baik. Ini yang diharapkan pada malam ini. Okey, baik. Bagi pasukan PKNS Pula Richard, mereka sebelum ini mencipta kejutan menewaskan Singapore Lions 12. Tetapi bila beraksi di padang di Stadium Jalan Besar, mereka tewas 5-0 dan selepas itu tewas 3-2 kepada JFC, tewas kepada Kelantan 3-0. Kini mereka berada di zon yang cukup bahaya, pasukan PKNS. Ya, kalau kita melihat prestasi mereka secara mendalam, teliti, mereka mempunyai jentera serangan yang berkesan. Tetapi apa yang mencurigakan, apa yang kita Haji Rahman harus memberi tumpuan adalah jentera pertahanan mereka. Inilah menyebabkan banyak gol-gol yang dijaringkan yang di mana defensive error berlaku, dan saya sempat berbincang dengan Haji Rahman tempoh hari. Beliau juga tidak menafikan yang beliau mempunyai masalah dari segi pertahanan. Maka aspek PKNS adalah mereka harus memantapkan jentera pertahanan mereka dan terus mengasak di jentera serangan. Okey, baik, ini dia rekod pertemuan di antara kedua-dua pasukan, iaitu pasukan Kedah dan juga pasukan Selangor PKNS, di mana dalam saingan PLFA tempoh hari Kedah berjaya menyingkir pasukan PKNS menerusi penentuan sepakan penalti. Okey, itu dia tiga perlawanan yang kami preview setakat ini, iaitu pertemuan di antara pasukan Selangor menentang pasukan Felda United, Negeri Sembilan Perak, dan juga Kedah menentang pasukan PKNS. Ada lagi dua perlawanan yang akan kami preview dalam